Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Menan Adam Channel. InsyaAllah dalam episod ni kan, saya nak buat unboxing ni dia. Mini 4WD Cat Racer. Anyway, kit ini dihadiahkan kepada saya oleh Toge di YS Hobby Ipoh. Tak lain tak bukan Tuan Malik. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab sudi hadiahkan saya kit ni masa saya turun Ipoh tempoh hari. Siapa tak pernah tengok saya review kedai di YS Hobby Ipoh, anda boleh check link pada ruangan description di bawah dan tengok sendiri macam mana rupa kedai dia yang hebat megah tu guys. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok dekat box art terlebih dahulu. Okey, so inilah Mini 4WD Cat Racer daripada keluaran Tamiya. Dekat sebelah atas ni ada gambar kucing yang sangat-sangat comel, cute. Ada tangan melambai-lambai tu. Okey, sini ada, bawah ni ada gambar model yang telah pun siap dipasang. Gambar sebenar, bukanlah gambar illustration. Okey, di sudut samping. Samping mana nak tengok dia punya atas bawah ni? Okey, so atas dia akan jadi macam ni lah. Okey, so di sudut sebelah atas dia ada gambar kucing tu. Nampak ada karakter kucing. Dah tulis assemble and painted cat racer figure included. So sangat-sangat memudahkan kerja. Dah tak payah nak paint dah. Dah siap buat dah. Dan di sudut sebelah sini kita boleh tengok 2018 Tamiya made in Philippines. Di samping sisi tepi ada item number 18090 dari retail price pada harga 1,100 yen. Dan di sudut sebelah bawah pula so kita akan dapat chassis super tu yang dekat dalam kit ini. Dan anda boleh baca ini adalah parts-parts yang kita akan dapat dekat dalam kotak. Siapa nak baca dengan lebih details, silakan tekan butang pause. So basically itulah semua dekat bahagian luaran. Jom kita buka dan tengok sebelah dalam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Okay, so tema dia warna biru kuning dah macam Blippi lah. Siapa pernah tengok Blippi? Geng-geng yang ada anak kecil-kecil mesti kenal lah siapa tu Blippi kan. Okay, so saya nak tengok. Okay, so sebab depan ni kita dapat wheel set kan. So kita tengok wheel set terlebih dahulu lah. So kita dapat wheels daripada size large. Ini daripada jenis 6 spokes Kalau tak salah saya lah, ni sama macam kit apa dah tu yang FMAJC tu, dah tak ingat dah kan, pakai wheel set yang sama. So ini berjenis large tapi dia narrow di kesemua 4 wheels dan dia ada offset di kesemua 4 wheels. Warna dia warna kuning. Ada marking B kat situ, dah ada marking 1 dekat belakang. Ada marking yang menghala ke arah PP yang menunjukkan ini adalah material plastik, bukanlah daripada carbon fiber ataupun fiberglass. Tak berapa nampak sikit sebab apa, silau apa ni, terblok dengan bayang-bayang batang hujung ni. Okey, so dia punya wheelset ni akan dikombinasikan dengan tayar daripada jenis large arch dan juga daripada material ataupun compound hard. Memang nice, sangat-sangat sesuai untuk dimainkan dalam kategori spin. So warna dia adalah warna light blue. Dekat sini ada marking lah rupa-rupanya. Ada huruf C, ada 1998 Tamiya. Siapa tak nampak silalah zoom. Okay, siapa yang nak tengok dengan kualiti tinggi boleh ubah kepada 4K 60 FPS. Sebab Menan Adam Channel boleh ditonton dalam resolusi 4K 60 FPS. Okay, so dekat sini ada item number lagi 19201. Okay, so marking dekat sini pula. Okay, so marking kat sini ada nampak S/M/H. Bawah tu ada LF dan SH. Okay, so yang saya tahulah, mungkinlah LF ni low friction, SH is super hard, S is M medium, H hard, S is soft, M medium, H hard. So dia arrow dia menunjukkan ke arah M, menunjukkan kata medium. Tapi kalau saya pegang ni, saya rasa ini sebenarnya adalah hard bukan medium. Seterusnya saya nak tengok dia punya cowl. Okay, so cowl dia warna orange. Memang sangat-sangat nice warna orange. Okay, jadi cowl ini adalah cowl Cat Racer, tapi tak salah saya lah, ini adalah daripada model Terra Conqueror RS. Betulkan saya kalau saya salah. Okey, dekat sini ada marking Tamiya. Okey, dan dekat belah belakang dia ada marking ABS. Boleh nampak tak dekat situ marking ABS? Dekat sini ada item 94891. Dekat sini ada marking 2012 Tamiya dan tak ada nombor item dekat dia punya body ni. Dekat punya spoiler pun tak ada. Okey, macam biasalah cutting kalau original Tamiya biasa saya takkan sembang panjang sebab cutting dia memang kemas, tak ada sebarang plastik-plastik yang berlebihan kan, sebab dia original Tamiya. Tak sama kalau yang Dasing ke kan, RZ model kan, itu memang saya akan komplain lebih-lebih. Okey, so yang ni yang Tamiya memang obviously memang sangat-sangat kemas dan rapi dia punya pembuatan. Okey, so kita akan dapatkan, wah, tak sangka dapat
chassis Super tu warna dark blue. Saya pun tak pernah ada chassis Super tu warna dark blue. Dekat sini ada marking bateri, okay, ada 19431 marking kat sebelah dalam ni. Dan ada marking 2010 Tamiya dekat sebelah dalam dia punya gearbox. Nak tengok dekat sini ada marking dia punya ni tak, material. Okay, so material dia ada dekat sebelah sini. Dan boleh tengok arrow tu menunjukkan ke arah ABS, menandakan material ni adalah daripada ABS. Okay, kat situ kita boleh tengok lah ada PACF ke, PCABS ke. So kalau dibuat pada material, contoh kata PACF, dia arrow dia akan tanda ke arah sana. Sebab saya tengok masih lagi ada lagi orang confused, tak tahu macam mana cara nak baca material item. Okay, so dia punya chassis Super tu yang warna dark blue ni dikombinasikan dengan warna putih. Okay, so epak dia warna putih. Cantiknya. Okay, so warna putih kan combine dengan warna biru kan, saya rasa macam boleh buat satu tema yang menarik. Cuba anda komen dekat bawah apakah tema yang menarik untuk kita kombinasikan warna biru dengan warna putih ni. Komenlah kat bawah. Nak kata apa, tema pasukan bola ke, tema negeri punya bendera color ke, kan boleh cuba komen kat bawah. Mana tahu ada rezeki kita pasang pula nanti. Okey, lagi dekat dalam ni kita ada motor single shaft. Yang ni kita dapat daripada jenis SMC, bukanlah Mabuchi. Kita dapatkan satu batang propeller shaft yang berwarna kuning. Inilah regular propeller shaft. Dekat dalam ni kita ada drive shaft yang berkepanjangan 60mm sebanyak 2 batang. Dan kita ada gear set, yang ni gear set torque warna biru dan juga hijau, serta crown gear yang berwarna pink bersesuaian dengan chassis Super 2. Tak lupa juga dekat dalam ni kita ada botol grease original Tamiya. Dan dekat dalam ni nampak tak yang petak kecil ni, ini ialah sebenarnya double sided tape untuk kita tampal karakter kucing kita dekat chassis tu nanti. Okay, so basically itu yang ada dekat dalam pack ni. Dan seterusnya saya nak tengok dia punya kucing. Meow 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 meow. Halo, Assalamualaikum. Tengok tu, cak. Oh lo, kucing dia tengok tu, alah cantiknya. Tengok mata kuning. Kucing warna mata kuning. Oh, siap ada pegang steering apa yang dia pegang tu? Dia pegang steering Tengok, nampak tak? So karakter-karakter dalam dunia Tamiya Mini 4WD ni memang selalu comel-comel lah. Dia punya painted tu memang perfect. Dan saya sampai sekarang saya tak tahu macam mana dia orang paint. Okay, so dekat dalam ni lagi kita akan dapatkan instruction manual untuk Mini 4WD Cat Racer dengan item number 18090. Oh, anyway, dia item number 18090, which means yang mana yang start dengan nombor 1 ni ialah item yang regular print. Ianya bukanlah limited edition, jadi jangan risau daripada kehabisan daripada pasaran. So ini Cat Racer punya instruction manual. Kita dapatkan caution paper, dan yang terakhir sekali kita dapat dia punya stiker. Tada. Nampak tak guys, dia punya stiker memang saya rasa memang tema Blippi lah, warna kuning dengan blue ni kan. Ada depan atas ni tulis Cat Racer, ada nombor 6. Kenapa dia nombor 6 Okay, so ada logo Tamiya. Oh, okay. Saya baru pasang yang stiker dia, nampak tak? Macam ada tema bulu-bulu kucing. Nampak? Tema bulu-bulu kucing, bulu-bulu kucing, bulu-bulu kucing. Dan lepas tu, dekat depan kali ni, ada loceng Doraemon. Ada bawah ni tulis Cat Racer. Item number dia 18090. Tamiya 2018. Okay. So, basically itu dia punya stiker lah, di print dekat atas kertas metalik. So, itulah semua benda yang kita akan dapat dekat dalam kotak kit ini. Jadi, apakah pandangan anda? Kalau tanya saya boleh katakan yang kit ni comel untuk nak bagi kat anak-anak ke kan. Nak bagi kat awet ke, kat girlfriend ke. Comel lah sebab ada kucing ni. Kalau kata untuk nak buat race kan. Okay, race yang paling sesuai sebenarnya ialah kategori speed. Sebab apa? Sebab dah dapat chassis Super tu. Dah dapat tayar large, arch dan juga dapat rim large. So memang kalau nak ambil spare parts untuk buat race, kena inilah race daripada kategori speed lah. Kalau nak buat race box stock, saya tak rasa sesuai sebab chassis Super tu ni biasanya dia senang kelontang, senang cost out. Kalau nak buat race B-Max pun boleh, cumanya kalau buat race B-Max anda mungkin boleh dapat ambil dia punya chassis dengan dia punya body sajalah kan. Yang part-part lain tu, tayar dengan rim ni tak sesuai. So itulah sedikit sebenarnya apa yang boleh saya komen tentang kit Mini 4WD Racer Cat Racer ini. Jadi tepuk dada tanya hati. Kalau rasa tak tahu mana nak cari, anda boleh tekan link dekat sini. Okay, so saya rasa setakat itu dulu perbahasan kita untuk
kit Mini 4W Cat Racer ni. Kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau rasa nak tengok lagi banyak video macam ni pada masa akan datang, insyaAllah jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Ukilah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.